Okay, kita start balik. Opening. Jangan cakap apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast pertama kita. Podcast Kecil. Okey, podcast ini berlangsung kerana permintaan kawan sahabat kami iaitu Asyik Mastura, iaitu akan melangsungkan perkara bila April ya. Okey, nanti So question apa? Ni cuba dia apa macam mana? Question dia, cuba kau share benda yang boleh kelakar pendapat kau untuk hidup kau. Benda yang boleh kelakar kau macam epic sangat epic hidup kau. Ni why kelakar semua dia. So tak benda epic. Ini bukti podcast. Saya ni yang kelakar. Podcast mendadak. Bisa nak buka sikit. Alisa. Ini tak nak sangat tapi bila aku soalan Rapat sikit sini Alisa. aku rasa macam kenapa aku fikir sikit okey masa habis asasi kan kita ada kelas kamu kan Oh mesra. masa tu cakap dengan aku dia cakap dalam kelas lah like kita semua tak payah macam kelas ni kiamat nak dekat dah dia kata macam tu lepas itu habis asasi tu aku cuba buat tu macamnya apa orang tanya sama saya dah sebab kita dah kiamat Gila sebab kan dia dulu kan ada macam yang apa tahun 2012 sudah kiamat semua kan. aku sebenarnya macam FK so aku macam kenapa aku tak nak study kan tenang aku dah sampai kena study lagi kalau aku let's say tadi aku cakap aku dah nak study aku kata okey je apa yang aku tak ada degree apa yang sudah aku fikirkan masa tu sebab ustazah tu cakap nak kiamat Tapi kau umur berapa Isa? apa 19 Ya Allah. Senang gula-gulakan dengan ustazah. Terus nak kiamat. aku tak apa kau sebab kau nanti kan aku satu cerita yang aku sekarang dah dengar 5 kali every time dah dengar mesti aku cakap Kenapa kelakar? Ada satu ke? Dan peristiwa mana? Peristiwa mana? Golek ke? bukan masa kita pengawas Allah Akbar. yang mana Banyak slot. kan kita lari Sabar. yang untuk Asmau Kau ingatkan cerita dulu? Kenapa jadi? bukan tak kita kan pergi kan pengawas dekat BPM lepas tu kan kerusi yang dia makan tu Asyik tak ada. Jangan cerita kisah dia. Kita orang pergi ke pengawas. Kita memang biasa selalu pergi. Tak tahu itu kita orang makan jenis meja yang flip tu. Meja flip dulu yang duduk boleh tu. So jadi kursi kita tu flip. Lepas tu kita orang memang attach to each other. Kursi tu attach to each other. So macam 5 sendiri. Dia bukan ada 5 direct macam tu. Kalau gerak satu semua kita gerak lah. Lepas tu kerusi tu satu masalah dia bila seorang bergerak dia akan jatuh golek. Dia akan jatuh lah makanan. So kita macam berhati-hati lah. So itu macam part of motivasi punya structure lah kan. So ada rahsia ni kita orang. Mudah-mudahan lama dia rahsiakan lah. Dia ambil cekodok, dia literally menggunung kat cekodok tu. Dia Dah form 6. dah perfect. Dah ambil cekodok menggunung, banyak cekodok budak cekodok macam badam semua kan. Duduk. Dia letak duduk. Agaknya dia macam nak betul kedudukan dia. Dia jatuh macam tu. Cekodok dia semua jatuh betul banget. Terus. Tapi kita orang takut kita mana. Takut dia kutip. Takut ke sini lah ni. Lepas tu dah kutip-kutip dekat dia. Satu lagi ketinggal. Aku pun nak tunduk nak ambil. Dalam tu dia meja jatuh baik. Oh berangkai lah ni. Berangkai lah ni. Gerak kau tak? Oh berangkai lah. Lepas tu, okey lah, cakap lah peristiwa tu. Okey dah tahu lah teknik makan tu dah tahu dah lah. Okey, tapi masa tu jatuh macam mana pun dia tak kena marah. Dia tak siapa marah kau. Dia kau kena kutip lah, struggle sikit lah. Kain dia jatuh. Angkat tu buat air.
Agaknya macam dia masa ni tak bawa saya duduk. Air dia jatuh Air dia jatuh. Lepas tu dia pegang bepok. Sebab kan jatuh aku dia kemas ni. Masa sekali tu jatuh, semua makanan bepok akan jatuh. So kita dah pegang dah lah. Tapi salah teknik jatuh balik. Dah dengar cerita pasal pumping belum? Boleh. Tapi kalau boleh nama-nama yang tak ada berkaitan dengan dia. Dah set tu lah. Yang pumping tu Ada cerita ni pasal. Ada cerita aku rasa ni. yang pumping tu next season. Tak boleh cerita sekarang, bahaya. Tak ajik. Ada kan? Kan dia lari lah. Kita orang kena pumping. Sebab kita orang berlatih dengan askar, pelapis. Kita orang kena pumping tumbuk. Mana kawan kita orang tak boleh pumping tumbuk. Lepas tu saya tak boleh pumping tumbuk. Abang pelapis marah. Tu lah, makan McD lagi. Apa siap? Aku macam kenal je. Tu lah, makan McD lagi. So itulah cerita kelakar. Cerita tu memang kelakar lah. Okay lah, paling klise sekali lah. So sekarang ni 25 nak 26 kita dah beritahu. So 2025, apa benda yang paling, apa achievement kau? Apa Achievement? Achievement! Tak nak cium. Apa sensitif sikit dengan Okay. Kau punya Achievement. Kau punya Apa yang achievement achieve? dengan kau punya lesson learn. Apa yang kau belajar di tahun 2025 ni? Aku tak belajar apa, tak apa aku tak Kau belajar. ambil degree je. Okay. Kalau boleh, cakap bantu kat rumah. Okay, apa tadi? Apa yang Achievement achieve? dia punya lesson. Achievement 2025. Achievement tu apa pencapaian? Kau baru tak ni? Okay. Achievement 2025 saya adalah apa yang aku Ada apa kelakar? Ada apa situ? Apa tengok mana? achievement Tak apa yang awak capai tahun 2025 ni. Like small achievement is still a win. A win is a win, right? 2025 saya berjaya membayar pertama insurans kereta. Berdua nanti masuk sponsor. Kalau lesson learn Dah cakap degree lah. itu lesson, itu memang aku ambil apa pengajaran apa kan lesson learn aku pada lesson learn tu aku go with the flow je, aku menikmati je semua benda apa yang jadi kan dengan aku. Tapi untuk 2026 saya nak kawan Bukit Bendera. Sorry 2026, okey 2027 saya target. Awak sangat. Kita jangan jadi nak Ini bukan 5 Okey, year. dengar. Aku serius. Tapi tolong jangan tolong jangan gelak. Okey. Berapa? 27. Aku nak lost weight. Kau gelak. Sebab aku plan 2027 aku nak kahwin. Okay, Aziz. Soalan. Kenapa dia 2027? Sebab lost weight kena setahun. Okay, faham. Maksudnya aku akan kurus, aku semua nak kurus. Tak adalah sampai 50 kilo, tak ada lah. Capai 100 sebab ni lebih lah 100. So aku move to the next lah. InsyaAllah 2026 hujung Amin. aku akan ada girlfriend. Dan aku cek korang Please. Okay, itu saja. Kita tak tahu je achievement. Apa yang dah sampai
kau dah jual jam berapa Abang dah berapa lima ke, itu cerita juga. Maksudnya kau Abang dah jual dapat achievement. beli mahal ke, kau dapat beli hadiah jam yang kau nak ke. Ha. Okay. Wah. Bismillah. Okay, achievement aku tahun ni rasanya lah aku jual jam harga RM97,000. Aku deal dengan customer tu dalam 3 bulan lah, baru dapat terus dia. So jam tu full solid gold 18 karat. Wow. Tu lah achievement aku lah. Yang lain tak je. Yang lain only kat. Rasa spending time dengan korang lagi best lah. So je lah, sebab last year kan aku lepak sama orang. Rasanya this year je. Rumah ke? So dia benar apa yang kau 2026 maybe manager? no, bukan kereta baru tu lah tu. Wow! Tapi kereta tu tak tahu lagi kita buat. Saya bagi idea je lah. Tak payah. Kamu punya idea sama BMW. Sama. Mazda orang pula, insyaAllah. Ada gandet orang pula. Sebab itu saja. Acak aku tahu achievement ni apa. Dia udah pernah. Kau diam je. Kau dah. Untuk tahun 2025 ada 2 benda lah yang aku satu benda yang aku achieve and another one is experience lah. Yang untuk achievement transition to new work lah, ke new alhamdulillah so far seronok bekerja di tempat baru. InsyaAllah harap kebahagiaan tu bermacam lah sebab lah kami tu work kan, so kena lah harap sekarang tu masih lagi bahagi mana yang masuk dulu. So achievement tahun 2025 experience aku tahun 2025 aku first time experience naik business class pergi Langkawi. So aku rasa sangat seronok sebab less hassle, macam tak perlu berebut, kau diprioritaskan, orang tunggu kau keluar flight baru ekonomi akan keluar. So macam betul sangat mudah lah sebenarnya. So macam InsyaAllah kalau ada rezeki lebih ke, kita try lagi lah untuk not upgrading, tapi you know bila kena rasa benda tu seronok, pakai usaha untuk nak rasa lagi benda tu. Naik BM tak? Tak, lokal je. Oh, kalau yang international baru naik BM pergi. Ya betul. Wow. So untuk tahun 2026, so far just macam just doing my best lah. Self growth, improvement, and rasa tahun 2026 rasa macam nak you know banyak belajar lagi lah macam benda. Wah kecil. Okay silakan. Transit. 2026 nak lebih kepada nak explore diri sendiri lah. Macam nak work improvement apa yang patut. Maybe dari segi you know banyak belajar ke, banyak membaca benda-benda ilmiah ke. To use for brain lah. Dulu mungkin macam tu, macam banyak main sikit. Nak banyak main lah, maksudnya macam lebih sikit kan. So 2026 tu macam nak tengok lah apa yang boleh offer next 9 years yang depan. Gitu. Okay, silakan Syarif. Hi, my turn. Okay, so 2025 achievement I would say like a few things yang I do for the first time. Okay, one of it is like okay lah, a stable job. Ni kira 2024 punya hujung tahun, tapi sekarang 2025 lah aku betul-betul secure like a stable job. Like I work in bank, but achievement, small achievement lain yang aku rasa like macam is aku push myself to go out there, like to go on dates. So like okay, kalau dating rap tu I think like 3 to 4 different people lah this year. So like this year I am no, not really occupied. I would say that macam aku cross over that wall and then like to go macam otak aku macam aku tak nak keluar, tak nak macam back keluar kurang kan. Okay, so for 2026 just the same
aku still figuring out like macam mana cakap about like myself, what I want in life. Sebab 2027 baru kita take life seriously, 2026 main lagi lah. Maaf cakap 2026 untuk main lagi. Okay, habis. Betul. Terima kasih. Jangan nangis. Kalau nangis pun tak apa. Kalau nak nangis tak apa. Bisa nangis nanti. Saya nangis. Anissa dah Ini kan bukan yang salah. dia dah mentok. Okay, saya apa tu? Lesson learned pasal Unify. Apa perjalanan sekarang Syah? Achievement is I graduated. Like completed my phase of life where I'm living by myself. And then saya Nangis. masuk kerja baru Okay. as a lecturer. Lecturer. Saya lesson learned is everything will work out. You need effort and patience and brilliance. I said everything will work out, but you need to put in effort and you have to be patient and then you have to be patient. Alright. Tujuh. Jadi At 26, 26, Awak lagi belakang. Dia tak terfikir. jadi tu lah nak kahwin and then nak settle down. Sebab to be honest, yang balik tak settle down lagi. Like ikut rumah kakak and just jumping here and there. I don't have my own place as of yet. So nak settle down. Lepas tu nak excel in my career. 3 bulan ni macam honeymoon. Next year ada KPI, so dah kena push lah. So kau ada imagine tak once kau dah berumah tangga dengan situ, what would be your macam mana suasana rumah korang nanti? Sebab tu lah aku tak settle down. Saya tak settle down macam tak tahu. So aku ada career, aku ada 5, 10 years, 15 years back. Dah ada, cuma itulah next year baru kena buat. Sebab 3 months ni macam banyak baru balik and that things tak settle. Lepas tu itulah nak kahwin. Lepas tu pasti Iwan kita guys lah. Pak Elmu pun sponsor tapak. Tapi kita boleh jumpa hari Sabtu. Pasti lagi. Macam saya cakap, Zee kalau kerja hari rumah Sabtu. ada masalah datang. Suka rumah. Satu kenali. Lain pun ada nanti. Setelah Contohlah hopefully kita yang di dalam room ni Masih berukuah lagi. masih berukuah lah. Allah. Yang lain tu tak apalah kan, pada hidup masing-masing. Allah. Tapi kita berukuah. Tolong sensor. Aziz, payah betul pula Sebab tu. tu- Tu jangan eh. Sensor. Ui, kalau kau ni Ini list podcast keluar. Nampak lah nak. kau Nak jangan. kecam. Kau jangan. Tak, I clarify, bukan cakap yang lain tu tak apa. Ada people Faham lah. dah masuk sebab semua pun dah masuk away. Biarkan je. Okay, next. Kalau kau riliskan juga, habis 2026 kita semua. Tisu. Tisu. Okay, everyone tisu. Tisu ready. This is the best part. Tisu. Queen of Tears. Ada ni je. Tisu kuih. So, Share Lisa. aku pula bertukar macam ni. You know, I was like macam banyak gila. I was in dating app banyak gila. So this year I stopped. Woo! So You gotta put yourself, girl. So when I stop, I explore what I like, macam apa yang aku suka. So macam aku try to found class, I started learning piano by myself. Tapi kena Duolingo lah, but still macam it's like 100 dah 120 hari non-stop. So it's like a compliment, it's a 120 hari straight.
pengen buat dulu hari-hari. So, Oh, ada Dia strength. nak create habit. piano. Oh, ada minggu ada piano. Ada piano. So, Boleh go App Store. Macam-macam. so macam mana lah benda aku. So macam contohnya aku nak pergi retreat, wellness retreat. Macam aku rasa aku boleh je gerak solo without thinking for others. Macam tu lah. Lepas tu what I learn is that there is a peace in not knowing. Kau tahu aku orang yang overthinker. Macam aku memang overthink teruk gila. So I learn that macam you don't have to know. Apa yang kau tahu tak payah tahu. Aku rasa macam tu je lah untuk make peace for myself. So untuk 2026 nak dapat better job. Because aku rasa sekarang ni aku terlalu selesa dengan condition yang gedik semua tu kan. Tapi itu sebab tak boleh share gini-gini. Sebab bagi aku kita bergedik tau. So aku rasa aku nak letak jawatan ni. So aku duduk kedua. Kau ketuk gini-gini ke kau yang start? Kau siapa gini? Habis tu dan aku nak serius untuk belajar piano. Aku nak sangat recital pergi macam proper, ada audience macam tu. And let's see if Jemputlah kita orang kalau kau ada recital. dan nak belajar balik Spanish. Okay, Spanish. Ya. Aziz, pergi sepatutnya. Spinach. Kau ada? Tak ada. Tak, Aku tak super job. kau. Achievement je. Apa je lah nak share 2025. Mana boleh tak ada? Aduh. 2025 is your month. 25. Hello? Belum dia. Ya. Hello. Jadi 25. I believe tomorrow. Isai piano dia. Lepas tu 2035 got promoted to senior exec. Kalau kita jatuh tu jangan kecewa di situ, jangan sedih kat situ lama-lama. Selain macam dengan hati lah. Tiba-tiba sedih lah. Okay, untuk 26 tak ada apa-apa skills untuk kerja je lah. Di situ lah. Aktiviti cerita lebih Soal Itu tak boleh tak ingat, sorry. Alright. Okay, Amalia. Masuk je. Kau kena cerita. Let us celebrate your small wins. Nampak ke Amal ni? Kau nak repeat sikit. Nampak tak apa. Kau. Boleh, kau boleh tambah. Kau cerita je Amalia. 2025 lah cuma kerja aku jadi lead products pula lead salah guarantee lead product tak aku jadi team lead product Patut dah lewat. aku jadi main maker lah, main person to handle the products and also 8 months lah. Lepas tu sebab next year 2026 buat aku habis tu aku nak move out from the place and then tak nak kerja Japan. Aku nak go for corporate kalau boleh sebab aku dah 7 years dekat bank, so aku nak keluar 26 kat bank aku dah 7 years, so aku nak try out corporate lah. Sebab apparently that department ada juga spesifik dekat Petronas and BP and oil and gas banyak juga, so I would go for that lah 2026 kalau ada. Kalau tak ada, back lagi. Okay, itu saja. Sebenarnya aku rasa aku terlupa satu benda lagi. Aku rasa aku tak cukup tadi. Apa dia? Aku tak cukup lagi. Satu lagi aku punya achievement is like
I lost about 7 to 8 kg 2 months. In the last month. Skinny legend. Sorry, next year skinny. Okay, itu saja. Like you. Wrap up. Wrap. Wrap up lagi berapa minit? Ya apa? 15 minit lagi. Jadi 5.5. 20 minit lagi. Buat nak okey. 3 something. 20 minit. Okay. Nak cik, aku ada satu benda nak cik. Boleh lah, macam Apa yang kau nak wish for your friend next to you? Aduh. Jangan bersama. Sekejap, bukan apa. Okey lah. Tak, just macam Best friend Lisa sebab. Sekejap, aku ada satu. Saya ada satu program. buat tahu. You want to say to the other person. Macam apa yang kau banggakan dengan Kau nak wish. Before tu, aku ada satu lagi nak add. Macam dia cakap lah, dia ada satu punya tambahan. Aku ada satu lagi nak tambah. Kenapa tu? Tak, takut dia jadi macam brand apa semua kan. Actually, dalam department aku tu, kira dalam 40 orang dalam department tu, in that division, my boss beritahu yang I am the only one yang boleh buat kerja tu sebab I ada expertise tu. Semua orang tak boleh. So kira macam dalam department tu, I am the youngest one untuk advice semua senior yang ada kat situ. Itu saja untuk project tu. Itu saja. Thank you so much. Random ke habis semua? Anyone. Tak, make it next to you lah. Tak boleh sebab tak cakap. Tak cakap orang lain. Apa harapan kau untuk kawan-kawan kau semua? Tak. Wish Asyik lah ke Asyik ke Acap ke Amalia Tak payahlah, tak kerja. Tak lah. Sama-sama lah. Anyone. Tak Dia ada. satu lah. Dia satu. Macam senang buat orang sebelah kot. Okey, orang sebelah. Orang sebelah je lah. Masa sebelah je nanti kan, tak, seorang tak dapat sedih kat tu. Betul. Aku harap Boleh. Aku akan sampai habis tau. Okey, harapan ke ataupun kata-kata nasihat ke kepada Syahir ya. Oh, Kalau orang tengok kat sini, sumpah. kepada Syahir, aku harap harapan aku dekat kau adalah semoga kau dapat beli kereta yang apa yang kau nak. Sebab aku faham struggle kau macam mana, kau kerja macam mana pagi, siang, malam, aku faham perasaan kau. Tetapi itu semua akan kau tak kacau. Ingat, kau akan doa. Solat jangan tinggal. Okey. Satu. Dah. Ya peluk. Dia buat list ni. Kau nak buat Mati lah buat aku ni. Okey, Jahira. Next kau. Pada Acap. Masa lepak kau sama cakap nak kurangkan berat badan kan. Dia kat syurga kan. Aku yang orang pertama nak kena benda ni. Aku doakan kau konsisten dan komit. So kalau lepas jadi 10 kg, 15 kg boleh drop. Amin. Tolong Nazim. Ya. Okey, boleh. Abang ambil. Ni. Kena pandang. Kepada Syami, sebab kenal dia dah lama, so in term of career tu semua, actually Min is a strong woman lah. Dia macam like, dia boleh buat apa yang dia nak. In term of career, dia boleh like execute apa yang dia nak, and dia boleh achieve apa yang dia nak. And Min like kalau dia plan something, dia boleh jadikan benda tu, boleh jadikan benda tu, orang kata apa, jadilah. Macam like dia good trainer pun, dia lepas tu dia macam team lead for you guys lah. Kalau dia team train kan, dia selalu apa, dia akan jadi korang punya ketua untuk everything. So
aku doa so that dia jumpa pasangan hidup yang dia boleh lose diri dia, yang dia boleh rasa macam it's okay not to lead everything. Aku doa dia jumpa seorang lelaki yang boleh memayungi dia, yang boleh bagi safe place untuk dia, yang boleh untuk dia tunjuk loose spot dia dekat pasangan dia tu, so that dia rasa macam focus on others seronok. Sebab kadang being strong all the time pun tak seronok sebenarnya, sebab kau perlukan something untuk kau macam then lose. So aku harap dia jumpa semua tu pada pasangan hidup dia yang seterusnya. Amin. Okay, so to Ashik. Okay, Ashik is one of my oldest friends, and I think like sepanjang kita kawan ni, satu dengan Ashik is like jarang orang tak fokus. Sebab dia Ashik juga, Ashik like actually dia nampak very strong like on the facade, tapi inside she's a very soft person. So Ashik is the one you will take like nothing to heart, like whatever that you say, like so Ashik is a very, they have like her own soft spot. So like Ashik, let's say nak kahwin and so like I wish you all the best like in your friends, like because I know that Zuhid is a very good, tak adalah aku cakap orang lain, tapi like Zuhid is dia compliment dia kan. Zuhid dia very soft macam Ashik juga. So ya, Zuhid dia soft spoken. Tak ada macam Ashik, but Ashik tak ada Ashik lah. Luar Ashik tak, ini Ashik dekat dalam lah. So kalau kata tu Ashik lah, bukan Zuhid lah. Kalau kata tu Ashik lah. So I hope that this friendship will last like even through your marriage, even through like every phase in life that you have later on, because I cannot listen at the same time. Okay lah, cakap. Okay, Hanisa, Solomon, Okay, first of all nak cakap I'm very proud of you, Hanisa, sebab kau dah like you try to overcome your overthinking. And yelah, adalah few session macam keluar dengan Nisa, minum-minum. Tu yang so macam hopefully for 2026 Anissa akan sama juga lah macam whatever Acap wish to meet Hanisa jumpa orang yang enjoy do stuff. Because Hanisa dia suka buat activity, you know that she enjoy doing that. She enjoy spending moments. So I hope you find people yang macam tu juga, not maybe not just like boyfriend couple but friends couple ke out around, but then like jadi isteri orang. But I hope you have more memories that you will create in 2026. Okay? Alright. So there's few months left until I will move away, so kita boleh lah spend time lagi pergi rendezvous together. Okay? Tak ada peluk ke? Kalau belum dengar.
Belakang kita flush. Yes. Aku tengok kelapa. Aku nak cakap lah. Banyak nak cakap untuk Azim. Nanti Aziz tak ada tisu. Mana yang tahu? Gula Aziz. Itu je lah. Yes, Okay, semua. very proud of them juga sebab ingat dulu masa Belum pandang. really Pandang, baik. Tia is not there. back in 2023 dia hantar message tau dekat aku dekat China. Oh, Tak, dia macam kelakar because dia hantar message kat aku. Risa, kau ada tak dapat borang BE? Faham tak? Kita orang ke tak kena bayar income tax yang kita tu. So aku rasa macam sekarang dia dah, I bet that dia dah bayar lah sekarang kan masih gaji dia tinggi lah. So Itu personal lah Risa. Aku nak shopping nak Kata lah kena SP ni. Kena cerita pasal kena SP lah. sebab macam dia biasa kot. So aku kena banyak tak borang BE, tak borang BE. Faham tak? Macam random BE perempuan ni. Masa tu yang kita isi-isi dulu. Tapi dia memang perempuan yang random lah. So kau terus sukakan random dia. And just be yourself lah sebab dia walaupun macam ni tapi dia ada very kind. Macam ni Malas mana? dah. Video untuk jadi. Okay, untuk 2026 semoga yang baik-baik saja untuk Yan. Dan juga betul-betul kau kahwin kan? Wow. Dia boleh tahu. Aku tak tahu plan ni. Terima kasih kau plan aku. Oh, macam mana tak usah baru BE lah. Kalau kau dah bagi ucapan dia macam kat sekarang. Kalau jangan cerita pasal income tax, kita SP jangan. Jangan. Sebab Kau cakap thank you juga aku. sebab Leslie tengok ni. Leslie tengok ni. Kalau aku kata dari siapa tu nak kau sama. You and I kan? Together. Saya dah. Okay. Okay. Apa dia? Terima kasih sikit aku tengok tau. Apa dia? Macam suara aku saya tak tahu. Kali oh Mariam. Lama. Okay. Apa dia? Tadi kali dah. My first friend lah masa masuk sekolah dulu. Cakap lah. Dia nyata semua. Dengar tak? Aku pun ni. Aku pun. Ya, terima kasih. Tak juga. Aku pun. Tak. Ya, Amalia yang saya cari. Dulu yang saya dapat. Saya cari dulu. Tak sangka after 15 years still. Kau masih. Tu Amalia for 2026 and for your future. I wish all the best. Kau sikit. Oh, Okay. I wish only the best untuk Amalia. The best tak best? The best. The best tak best. Tak boleh. Itu WhatsApp ni kot. Love life, career life. Apa dia nak wish? Mungkin Amalia. Kau jangan main sebut nama. Kena sebut nama-nama yang ada kat sini. Jangan sebut ada nama tak ada kat sini, jangan sebut. Jumpa terbaik. InsyaAllah. Kalau dia dapatlah kerja luar negara. Nanti kan. Kita semua Ramai nak ambil kan? Ha? Macam lain. Macam mana? Walau aku tak tahu. Aku tak rasa aku masuk pun. Okay. Okay, untuk Aziz. Duduk sini Amalia. Sini ada depan. Aziz. Okay. Buat apa? Asyik nak tengok.
Okay, Aziz, I want to say thank you for always ready to fetch me whenever. Kan, Aziz is the main person lah, aside from Acap. Lepas tu, Haziq Acap is the main person lah, aside also from Ashik. Thank you for always ready and then always includes me inside plan. Also after aku boarding school, if other person maybe dah be away, tapi because you always you guys are always includes me inside, so I'm still here. Lepas tu for 2026, I wish you in terms of help, okay, power. And then sebab Aziz pun wish the same thing, so I wish the same thing to you. And kalau Aziz sedih-sedih ni, kita orang ada notice. Sebab Aziz diam-diam je tak bagi tahu. Aziz diam-diam je. So if you don't have anyone to talk to, daripada Aziz lipo-lipo je, might as well we share with us. Okay? Itu saja untuk Aziz. Oh, mama. So aku parole. Tapi habis. Lagi boleh kan? Record. Lagi nak record macam mana? Pula. Bagilah kata-kata semua. So ini adalah penduduk majlis birthday. So starting daripada sebenarnya tahun ni memang kita orang buat sambutan birthday. So semua orang dapat hadiah. So semua puas hati dengan hadiah-hadiah yang korang dapat. Tak puas hati cakap sekarang. Kalau puas hati bagi awak lah, pasal awak semua orang pilih sendiri. Maaf, saya juga. Tapi saya sangat menghargai pemberian apa yang orang bagi. Even kalau tak bagi hadiah pun tak berkumpul pun is a game juga. So, you know, sebab today pun dah 28 and next week will be January 2026. So, jam celik actually dah, kalau kata apa, since daripada January kita jayakan program ni. Tak, kita jayakan program ni lah sebab kita objektif kita untuk kita celebrate everyone daripada sebelum Ashik balik sampai Ashik pun dah ada bersama dengan kita apa semua kan. So, you know, maybe for 2026 if kita pun tak ada banyak program apa semua, tapi moga kita masih berkuah lah. So 2025 kita banyak berjumpa sebab kita ada minta birthday apa benda semua kan. So in the next year tu, kalau macam yelah kita pun dah tak ada, kita dah back to normal program apa semua kan. So semoga kita semua masih berkuah lah. So ya itu ya. So thank you for hadir dalam hidup aku untuk 2025. You know, korang pun banyak saksikan macam aku selalu joke dengan korang nak kerja dekat LRT, nak kerja, you know, naik LRT dari rumah. So benda tu dah tercapai apa semua. So aku wish korang pun berjaya capai apa yang korang nak. Semua ada yang korang dah share ataupun yang korang tak share. Janji ya. Okay, terima kasih. Dah. Okay, dah. Let's go. Alright. Okay, thank you semua kosong-kosong. Dekat sini, awak kena keluar, kita start crash. Okay? Love you guys. And this does not end till February 25. Like, it's 20 years and 20 more years. Okay. Alright. Terima kasih kerana menonton podcast kita, podcast Gadget. Ketemu lagi nanti bila tak tahu lah bila. Sebelum tak tahu lah.